dia compare dengan 1.5 Malaysia dengan 1.5 Jepun. Yang ni jimat minyak sikit, power pun lebih sikit, efficient sikit lah. Saya Kuganesh Soren daripada Ipoh. Saya daripada tim Shogun Bliss. So ini kereta saya, Proton Vira 1.5, asal 1.5. Okey bang, boleh tak buat cerita sikit modifikasi abang dah buat dekat kereta ni? Okey, modifikasi kita dah buat front body part, kita dah convert kepada Lancer Libero. Side mirror ni custom ala-ala Libero. Cuma sebab kalau nak cari Libero tu makan poket dah. So bonnet Libero, lampu depan kita buat kristal, tapi lampu custom lah, custom kita buat sendiri lah. Lampu dalam dia kita buat custom dengan projector. Bumper Libero juga, Libero Monte punya bumper kita salin balik buat standard macam ni. Lepas tu fog light kita custom. Lampu running ni pun kita buat custom. Ring, lampu ring ni pun custom. Lepas tu splitter kita buat custom dengan neon sekali. Okey, saya rasa mungkin abang boleh on. Saya nak tengok sikit lampu dia tu. Cuba abang on. Untuk yang ini, sebelum ni dia lampu macam cermin kereta lama tu. Kita beli yang cermin yang clear punya, kristal punya. Lepas tu kita buka, kita restore balik semua, kita custom balik semua dalam tu. Tu semua buat sendiri semua buat sendiri, betul. Rim L1, spek dia 17, 10.5 JJ, ET kosong. Okay, white body tu kita buat custom sendiri juga. Saya punya kawan dia buat custom punya white body. Dia dekat nama dia Amir dekat Tapa. So kita pergi dekat dia, kita buat sendiri custom. So bagi dia lebar, sebelum ni dia lebar tak cukup. So kita nak lebar lagi, kita tukar rim bagi lebar sikit. Buat fender pun lebih lebar. Okay, white body belakang pun sama, kita buat custom. Asalnya kita set up untuk 9 JJ. So minat tu nafsu dia tak cukup, so kita buat lagi lebar. So yang ni 10.5 JJ, kita set up untuk 10.5 JJ. Lampu ni kalau ikutkan kalau dekat market memang custom lampu untuk Vira tak pernah ada lagi lah. So ada yang ada Kamen Rider, yang ada yang macam jenis famous. Cuma kita tak mampu, kita nak lain daripada lain. So kita pilih buat sendiri lah. So kita buat sendiri, lens semua kita tukar sendiri. Dalam lighting apa semua kita buat. Sebab sebelum ni saya main dengan albino. Saya buat custom dengan albino. Lepas tu kita tukar pada crystal clear. Nampak lagi sedap mata memandang lah kita panggil. So kita buat custom, nampak cantik lah. Okey, yang LED 3 lampu tu, yang ni kita tambah. Kalau ikutkan, yang ni selalu kita tambah dekat lampu depan. So kita buat lampu dekat belakang sebab tak banyak yang ada buat custom dekat lampu belakang ni lagi. Okey, exhaust ni, exhaust kita pakai regu kopi, tapi kita dah operate. Inlet dia 2.5, outlet 4.5. Okey, ni boleh port and bank kan ni? Boleh lah. Boleh. Okey. Kita buat custom juga. Okey. So ini 4G91 lah kita panggil. Jepun punya 1.5 lah, twin cam. Dia compare dengan 1.5 Malaysia dengan 1.5 Jepun. Yang ni jimat minyak sikit, power pun lebih sikit, efficient sikit lah. So tapi kita nak performance juga, kita pergi kacuk dekat dia banyak sikit lah. So kita ambil bila 1.6, 1.8, kita kacuk barang-barang dia, ada modifikasi dia. Saya beli kereta ni tahun 2020. 6 bulan je saya pakai enjin asal. 6 bulan je enjin asal lakong. Tukar straight daripada ni lah. So 2020 sampai 25 dah 4 lebih tahun lah. Kita so pakai lagi. Okey lah, tak ada problem. Okey, so far okey lagi. Okey bang, so apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Okey, next punya project saya plan nak tukar ECU, nak custom ECU balik. Lepas tu nak buat transparent hood. Lepas tu banyak juga sebab minat kita tak pernah henti. So kita buat custom lain daripada lain lah. Okey bang, last sekali saya nak abang belanja bunyi dia, boleh bang? Boleh. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey bang. Ha 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 ha